untuk menu yang seterusnya pula adalah roti serunding cheese. So bahan-bahannya adalah Kita ada roti serunding daripada Agromas. Kita ada cheese, and then kita ada last sekali ada butter lah. okey, serunding ni dia punya produk daripada Agromas juga. So bolehlah kita start untuk buat roti serunding cheese. Okey, jom Alis kita buat. Okey, mula-mula kita akan ambil roti, kita sapukan dengan butter. Okey. Okay, so Nak sapu tu dia sikit ke banyak? kita ambil sikit je. Ambil sikit Tapi lah. kalau nak sedap, nak lembut lagi, kita ambil je banyak. Okey, next apa yang kita nak letak? Okey, next kita akan ambil cheese. Cheese. Okey, cheese. Kita buka cheese dia. Kita nak simpan dua-dua ke simpan satu je? Kita buat satu je. Okey. Satu roti, satu. Okey, after cheese pula kita nak simpan? Semestinya serunding. Yes, Okey, angkat dalam serunding. serunding. Sedap tau serunding. Kita ambil sikit. Tak Ini- banyak lah, sedap ni. Sedap kan? Ini serunding apa ni? Ini serunding daging. Okey. Serunding daging ni Serunding sedap daging. ni. Oh. Bulan-bulan puasa pula. Okey. Lepas kita masukkan apa tu? Serunding. Okey. Sekarang kita nak bakar. Kita nak bakar dia, tapi kita guna air fryer. Oh, Mudah okey. je. So, kita masukkan dalam air fryer dalam 30 saat macam tu. Ah. Okey Kak, Asyik macam dah siap dah ni. Dah masak dah? Dah masak. Dah boleh makan? Tengok. Kita puasa. Wow, sedapnya. Bau weh. Okey. Okey, dah siap. Siap. So guys, inilah menu kita yang kedua iaitu roti serunding cheese daripada Alis. Bau tu. Sedap. Saya keluarkan dah. Okey, boleh. Kena pelan-pelan ni. Takut dia punya serunding jatuh. Oh, ni ada. Sudah lah siap. Eh, Roti serunding cheese. chop. Sekejap. Sekejap dia dah jadi Alis kan?